Apa masalah kalau kereta jalan di jalan yang tidak rata ada bunyi tuk tuk tuk? Okey abang Zinoboy, kat sini banyak masalah dia. Antara salah satunya saya akan listkan. Pertama, stabilizer link. Ni abang boleh check, abang pegang stabilizer link, abang try goncang. Yang kedua bang, tie rod end. Tie rod end ni kalau abang nak check, abang goncang steering lah. Yang ketiga, lower arm bang. Lower arm ni abang memang kena langgar jalan yang tak rata lah, baru abang tahu. Yang keempat, rack end. Rack end ni abang kena goncang-goncang steering, ada bunyi tak ada bunyi. Kalau abang ada tanda-tanda apa yang saya cakap ni, itulah ada kena mengena sama macam mana dalam video ni. Itu yang rosak bang. Itu je dah saya dapat share. Dan satu lagi bang, kalau abang nak cari barang spare part, saya sarankan ni, ikhlas daripada hati saya bang, abang cari brand ni, QHUK. Brand ni daripada London bang, United Kingdom. Setakat ni memang superb, tak ada isu, kualiti terbaik sebab barang ori bang. So abang nak dapatkan, pastikan, saya sarankan yang original baru abang beli.